Datuk Seri Anwar Ibrahim PM ke-10 terbaik. Sila ikuti teruskan dengar video ini. PM ke-10, gaji kaki tangan awam kerajaan dinaikkan 2024. Banyak bantu rakyat yang miskin seperti kurangkan dan hapuskan miskin tegar walaupun tidak 100%, hapus memadai kesungguhan, PM ke-10 tetap ada. Golongan kaya raya tetap kaya raya walaupun mereka sukacita menapeli kekayaan negara. Rasuah dibenteras tentang habis-habisan. Hanya PM ke-10 tidak ambil gaji, selaku PM sebaliknya, PM yang sudah-sudah mereka lebih suka gaji besar dan cari kekayaan peribadi mereka. PM ke-10 sahaja berani dan mahukan jawatan, PM ditetapkan hanya 2/10 tahun. Sebaliknya semua PM yang lepas dan penyokong parti mereka mahu jadi PM selama-lamanya. Sekiranya rakyat dapat, mereka pujuk jadi PM selama-lamanya tanpa diganti berbagai hujah dan alasan untuk kekal jadi PM sampai akhir hayat mereka. Para penyokong dan parti mereka itu tujuan mereka bukan bangunkan negara, sebaliknya ada udang di sebalik batu. Jika anda suka, tolong like, share dan komen. Ubah cara anda berfikir lebih jauh ke hadapan.